buat laporan polis terhadap itulah yang bernama Ronnie Liu tu lah, yang kuajak, yang mulut kuajak tu, yang 2 kali dah dia main isu 3R. Jadi tadi aku ke IPD Arau untuk buat laporan polis lah ke atas Ronnie Liu ni. Selepas solat Jumaat tadi aku dah buat laporan polis ke atas Ronnie Liu berkenaan isu 3R yang dimainkan beliau. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan seorang TikTokers dikenali sebagai Safwan Yazid, apabila individu ini mendedahkan dirinya adalah orang pertama di dalam Malaysia yang membuat laporan polis ke atas pemimpin Parti Bangsa Malaysia PBM Ronnie Liu, atas kenyataan kontroversi beliau yang mengatakan Malaysia tidak akan dan tidak patut menjadi sebuah negara Islam. Menerusi video berdurasi 2 minit 15 saat itu, kekesalan jelas terpancar di wajah individu ini apabila mengenangkan langsung tiada tindakan ke atas Ronnie Liu di atas isu 3R yang dimainkan individu itu sebelum ini, dan menyeru agar lebih ramai masyarakat Islam di Malaysia membuat laporan ke atas bekas ahli politik DAP tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di hari Jumaat yang penuh barakah dan bulan kelahiran baginda Nabi SAW ni geng, kita memperbanyakkanlah selawat ke atas baginda Nabi SAW. Jadi geng, hari ni aku dah pergi buat tadi, selepas main Jumaat, aku dah pergi buat laporan polis terhadap itulah yang bernama Ronnie Liu tu lah, yang kuajak, yang mulut kuajak tu, yang 2 kali dah dia main isu 3R. Jadi tadi aku ke IPD Arau untuk buat laporan polis lah ke atas Ronnie Liu ni. Jadi aku nak cerita apa dalam video ni geng. Bila aku sampai ke IPD Arau ni, cerita ni geng, dah 24 jam dah. Kata-kata yang keluar daripada Ronnie Liu ni dah 24 jam dah. Kalau hampa tengok yang dia buat tulisan di bilik biru dia tu, dah sampai 24 jam dah. Tapi saya tadi bila aku pergi buat report dekat IPD Arau, tak ada satu pun lagi report atas nama Ronnie Liu yang isu terbaru yang dia mainkan isu 3R ni, tak ada satu pun lagi. Aku orang yang pertama lah yang pergi buat report kan. Jadi bila aku orang yang pertama, sagi aku akan pergi bagi statement lah kepada pihak polis di IPD Arau untuk statement. Mereka nak ambil statement, sagi aku akan pergi bagi statement lah untuk mereka. Jadi aku nak abang apa dalam video ni geng, kepada semua umat Islam yang berada di muka bumi ni, tolonglah kan, yang mana yang berkelapangan, tolong pi buat report terhadap nama, atas nama Ronnie Liu ni. Buat report yang pasal dia menghina ni lah, yang pasal dia mainkan isu 3R ni pasal agama Islam kita ni. No, harap pakak pi lah geng buat report kan. Pasal apa? Aku nak abang apa geng, sebelum ni kes Tony Puah beratus report, tindakan tak ada. Ronnie Liu pun hari tu dah banyak report atas dia, tindakan tak ada. MB Sanusi 2 report saja dah kena panggil. Jadi kita nak tengoklah kali ni macam mana depa punya permainan. Macam mana dia punya kebalnya ni Ronnie Liu ni no. Kita nak tengok no. Subscribe with notifications on.